Saban hari, media sosial menjadi suatu medium penting kepada pelajar. Menyediakan persekitaran pembelajaran kondusif, melatih kemahiran lisan, meningkatkan sistem pembelajaran dan banyak lagi. Namun pun begitu, sejauh manakah media sosial ini mampu memberikan kesan positif kepada pelajar? Silap langkah badan binasa. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Salam sejahtera mulanya kata, salam nadi ilmu amalan membaca. Putika anak perempuan Mugendran, nama diberi pelajar tingkatan 2 dari Sekolah Menengah Idrisha Gopeng. Kod sekolah saya AEE 9001. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa saya dengan membaca buku cerita. Jadi, di dalam video hari ini, saya amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang telah saya baca. Buku ini berjudul Pembuli Cyber di Media Sosial. Walaupun sebuah buku fiksyen, tetapi buku ini syarat dengan pelbagai nilai dan pengajaran yang kita boleh perolehi. Buku yang kecil molek ini hasil karya oleh Kumaravelu. Kulit buku yang cantik, menarik menjadi daya penarik kepada si pembaca. Buku ini diilustrasi oleh Ridzuan Amin yang juga terkenal sebagai seorang penulis yang hebat. Maka tidak hairanlah jika para pelajar jatuh hati dengan buku ini. Bukan, buku ini keluaran terbaharu 2024 dan diterbitkan oleh Jumeriah Trading. Buku ini berharga RM24.70. Buku yang menarik ini mempunyai 53 halaman yang bercetak. Buku bersiri pencegahan jenayah cyber ini boleh diperolehi dalam 8 buah buku yang berlainan tajuk. Tajuk-tajuk pada setiap siri berkisarkan tentang kes-kes jenayah cyber yang sering berlaku dalam kalangan pelajar zaman teknologi kini. Walaupun buku fiksyen, buku ini wajar dijadikan bahan bacaan wajib kepada pelajar agar dapat menggarap pelbagai pengajaran di dalamnya. Berbalik kepada buku pilihan saya yang bertajuk Pembuli Cyber di Media Sosial. Buku ini berkisar tentang keterjaan seorang pelajar kepada dunia gadget dan maya sehinggakan dia secara tidak sengaja terjebak dengan jenayah buli cyber. Namun, inilah realiti yang sering terjadi pada masa kini. Chan sebagai watak utama yang sering dibuli oleh rakannya Joseph di sekolah kerana sering mendapat keputusan yang teruk. Dengan perasaan yang berkecamuk, rasa rendah diri, marah dan sedih menyebabkan Chan terjerumus dengan jenayah buli cyber secara tidak sengaja. Namun, perbuatan ini sebenarnya didalangi oleh rakan Chan yang bernama Nicholas. Chan dipanggil oleh pihak sekolah untuk memberikan penjelasan tentang kes tersebut. Setelah mendengar penjelasan Chan, maka pihak sekolah memanggil rakannya yang bernama Joseph untuk turut sama meminta maaf kerana disebabkan perbuatan Joseph lah yang menyebabkan Chan bertindak sedemikian. Apa pengajaran yang kita dapat di sini ya kawan-kawan? Kita sepatutnya bersabar dan berfikiran waras dalam mengambil apa-apa tindakan. Kita perlu mencari sumber kekuatan yang positif untuk menyelesaikan masalah. Jangan sesekali terpengaruh dengan rakan yang mencari jalan mudah untuk membalas perbuatan jahat orang lain. Tambahan pula rakan-rakan, media sosial ini sebenarnya bukanlah satu saluran untuk kita menuduh, mengata atau memfitnah orang lain. Media sosial ini merupakan satu platform yang kita gunakan untuk mencari ilmu. Perbuatan buli cyber ini seharusnya dihindari kerana perbuatan ini akan menjejaskan imej individu.
Kesimpulannya, karya ini banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar, terutamanya kepada pembaca yang bergolongan remaja. Ternyata dunia pendidikan pada masa kini amat mencabar kerana kehadiran generasi Y yang hauskan didikan yang sempurna. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih.